Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jangan pun jemputlah subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada video kali ni berkenaan dengan syabas dan tahniah. At least ada juga satu pembayaran sebelum Hari Raya Haji. Jom kita mulakan. Walaupun amaun untuk pembayaran bantuan ini taklah banyak mana, hanya RM200 saja, tetapi bagi penerima yang layak menerimanya sedikit sebanyak, amaun RM200 ini sangatlah membantu untuk menyambut perayaan Aidil-Adha sekurang-kurangnya. Okey, jadi dengan ini Amin nak maklumkannya, pada hari Jumaat boleh buat sewa makan bagi penerima-penerima yang layak untuk menerima pembayaran bantuan tunai subsidi diesel Budi Badani. Jadi Habis maklum perkara ni, penting. Bagi penerima-penerima bantuan tunai ini Budi Madani, nak sebut Badani pun macam tersangkut. Pembayaran adalah pada 6 hari bulan Jun 2025 bersamaan dengan hari Jumaat. Pada hari Jumaat, pembayaran Budi Madani akan dibayar kepada semua penerima pada satu tarikh tersebut. Jadi ini bermaksud pada 6 hari bulan, 6 bulan Jun, pembayaran pada hari Jumaat itu adalah pada kesemua penerima Budi Badani yang layak menerima bantuan tunai ini. Pembayaran pada 6 hari bulan Jun yang akan tiba pada hari Jumaat nanti merupakan pembayaran bagi permohonan baru, penerima sedia ada dan rayuan yang telah pun diluluskan pada bulan Mei 2025. Jadi yang dah lulus pada bulan Mei dan permohonan baru sedia ada dan sebagainya, malah rayuan akan menerima pembayaran untuk bulan Jun pada 6 hari bulan Jun. Jadi 6 hari bulan Jun tu kesemua penerima Budi Badani ini yang akan dapat pada tarikh tersebut, yang mana wang akan dimasukkan terus ke dalam akaun bank penerima dan akan selesai dalam satu hari saja. Jadi secara tak langsung itu adalah pembayaran juga sebelum Hari Raya Haji, dan sedikit sebanyak bagi penerima yang layak ni akan dapatlah wang tersebut tunai masuk ke dalam akaun bank. Okey, sekiranya anda mempunyai kenderaan berenjin diesel dan ia berdaftar atas nama anda sendiri, bukan syarikat, bukan pertubuhan, nama pemilik persendirian, dan untuk kegunaan persendirian seperti contoh pacuan 4 roda dan sebagainya, kecuali motor berenjin diesel tak boleh. Anda boleh memohon. Ramai lagi sebenarnya di luar sana yang menggunakan kenderaan berenjin diesel tapi belum membuat permohonan. Anda boleh memohon, cuba memohon bantuan tunai subsidi diesel Budi Badani ini dengan cara layari saja budimadani.gov.my. Semua maklumat ada di sana, daftar di sana terus. Pendaftaran adalah secara dalam talian sahaja. Okey, dan insya-Allah sekiranya permohonan anda lulus, anda akan dapat pada pembayaran bulan yang seterusnya, bulan Julai. Kalau buat bulan Jun, dapat pada bulan Julai. Begitulah cerita dia. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua. Syabas dan tahniah kepada penerima bantuan tunai subsidi diesel Budi Badani ini. RM200. Syabas dan tahniah. Jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye.